Pernah tak korang terfikir kenapa kaki anak kucing ni bergetar-getar masa diorang tidur? Comel bergegar macam gitu kan. Korang jangan risau sebab bila kaki diorang bergetar-getar, bergerak-gerak macam kena karen tu kan, sebenarnya diorang tidur dalam keadaan normal. Itu dipanggil sebagai fasa tidur yang dipanggil sebagai rapid eye movement. Fasa ni otak diorang tengah aktif. Kadang-kadang sambil tidur tu kaki, misai, ekor, telinga bergerak-geduk, bergegar, bergerak seolah-olah macam diorang tengah berlari ke, bermain ke, macam mimpi lah. Lepas tu dia dipanggil juga sebagai perkembangan sistem saraf. Anak kucing ni masa diorang tidur, diorang ni ada alami sentakan otot kecil dipanggil sebagai twitching. Maksudnya masa diorang tidur ni, twitching tu boleh bantu untuk perkembangan otak dan koordinasi tubuh diorang. Kaki diorang ni kayaknya tak kuat lagi lah, sebab tu bila korang tengok diorang jalan tiba-tiba rasa macam nak tumbang. Kalau ditiup angin pun tiba-tiba boleh terbang. Pula dah. Lepas tu pergerakan kecil macam getaran kaki dia juga boleh jadi tidur diorang terlalu nyenyak. Seronok tidur je lah, dah kejang susu kan. Tapi biasanya bukan anak kucing je akan bergerak-gerak kaki macam gini. Kucing aku yang besar-besar pun sama aje. Tapi kalau gegaran tak nampak normal dan juga tak biasa macam dalam video ni, mungkin ada masalah lain. Boleh bawa ke vet tau. Contohnya macam anak kucing tengah lemah, tiba-tiba tak nak makan, tak menyusu. Jadi getaran tu bukan getaran normal dah lah, dia jadi abnormal dah. Mungkin boleh jadi tanda-tanda sakit. Jadi masa tu boleh cepat-cepat bawa ke doktor-doktor yang bertauliah. Tengoklah tu, gegur-gegur, geram pula kita nak gigitnya.